akhirat itu sangat gelap, dan dalam kegelapan itu kita perlukan cahaya. Saya percaya tuan-tuan semalam dah mendengar huraian dan syarahan daripada Al-Fadhil Ustaz Wadi bercerita tentang mahsyar. Tuan-tuan jangan bayangkan mahsyar tu macam padang bola, ada lampu stadium. Apa tidak, semuanya di dalam kegelapan. Akhirat itu adalah gelap. Akhirat itu dia gelap gelemat, sehingga dalam Al-Quran digambarkan kegelapan akhirat tu kazulumatin fi bahril lujjiyin yaghshahu maujum min fawqihi mauj min fawqihi sahabun zulumatum ba'duha fawqa ba'di. Bagaimana gelapnya? Seperti gelap gelita di lautan yang paling dalam, kemudian diliputi pula oleh ombak di atasnya, dan di atasnya pula ada lagi ombak. Kemudian di atas ombak